kasih kepada Cik Wan Noraini dan Cik Arifah selaku pengacara majlis. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Yang berusaha Encik Syamsul bin Yahya yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Yang berusaha Encik Zainuddin bin Sahil, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Syazrah binti Sahrani, Guru Penolong Kanan Hal Ilmuwan Murid. Yang berusaha Puan Azizah binti Tamri Ahmad, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Encik Firdaus bin Bakri, Pengerusi Kelab Guru dan AKP. Yang saya hormati rakan-rakan guru dan barisan AKP. Yang saya hormati kekanda yang dikasihi Encik Muhammad Asfari, anak anda yang dikasihi Muhammad Afwan, Aisyah Nadira, Luqman Al-Hakim dan Nurul Atikah, serta semua anak murid yang cikgu sayangi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Pengerusi Kelab Guru Encik Firdaus bin Bakri serta barisan AJK Kelab Guru, Puan Syazwani, Puan Nur Hasmah, Puan Lili Ning, Puan Faizul Azni, Puan Nur Zaiha, Puan Nur Fatihah, Cik Nur Ayuni Sadirin, Puan Nur Zarina, Puan Suhaili, Encik Muhammad Zulfati dan Encik Khairuddin atas kerjasama kalian menguruskan majlis persayaan saya pada hari ini dan menyediakan backdrop yang begitu indah menggamit memori. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Encik Badrul yang datang khusus untuk membantu majlis ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah, dan Encik Syamsul bin Yahya yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah yang telah meluluskan permohonan saya untuk bertugas sebagai sukarelawan sehingga akhir Disember 2025. Rakan-rakan dan murid-murid yang dikasihi, saya amat bersyukur kehadiran ilahi kerana sepanjang 31 tahun berkhidmat di sekolah ini, saya ditemukan dengan rakan-rakan yang amat baik, amat dedikasi, amat komited dan memberikan kerjasama yang sangat erat dalam menjayakan program sekolah. Jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah yang sudi mendengar cadangan-cadangan serta pandangan saya walaupun setelah saya bersara. Ribuan terima kasih Tuan Haji kerana mengambil berat dan amat prihatin akan kebajikan guru-guru dan memahami beban tugas kami. Terima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada saya menguruskan dokumentasi digital sekolah sejak tahun 2021 hingga ke saat akhir persaraan saya. Terima kasih juga kepada barisan guru penolong kanan, Encik Zainuri, Puan Syazrah dan Puan Azizah yang turut memberikan sokongan dan kepercayaan kepada saya sepanjang berkhidmat di sini. Murid-murid yang cikgu kasihi, anda semua amat bertuah menjadi murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Guru-guru di sekolah ini amat rajin dan melaksanakan tugas mendidik anda dengan cemerlang untuk memastikan anda mendapat grade yang baik, bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga co-curriculum. Buktinya, berkat usaha gigih semua guru di SMK Taman Indah, SMKTI meraih anugerah peningkatan GPS Co-Curriculum terbaik selama 6 tahun berturut-turut. Beri tepukan gemuruh untuk semua guru di sekolah ini. Tahniah buat orang kuasa kepimpinan curriculum Puan Azizah, Puan Nur Hasmah, Puan Syarifah Farhana, Puan Syazwani, Encik Muhammad Firdaus dan tidak dilupakan setiausaha sukan Encik Amiruddin yang telah berjaya mengendalikan program co-curriculum mingguan dengan amat cekap dan lancar. Semoga co-curriculum SMKTI terus meraih kejayaan gemilang. Rakan-rakan dan murid yang dikasihi, untuk pengetahuan murid sekalian, guru-guru di sekolah inilah menjadi sumber inspirasi dan motivasi cikgu yang membuatkan cikgu terus dan terus berusaha. Kegigihan rakan-rakan guru melatih murid untuk kejohanan sukan dan permainan
merupakan sumber inspirasi cikgu. Puan Lim Yiming dan Encik Jimmy jurulatih bola keranjang, Cik Tan Sushin jurulatih bola keranjang dan pingpong, Encik Zulfati dan Encik Firdaus jurulatih bola baling, Encik Zamri dan Ustaz Fairuz jurulatih bola sepak, Cik Nur Ashra dan Cik Nur Ayunisa Dirin jurulatih bola jaring, Puan Nur Fatiah dan Puan Nur Zaiha jurulatih wanita bagi pasukan bola sepak lelaki, Encik Amiruddin jurulatih catur, Encik Rosaidi jurulatih badminton, Puan Syazwani jurulatih bowling, pasukan guru yang menjadi jurulatih merentas desa, olahraga dan acara padang iaitu Encik Nurani, Encik Amiruddin, Encik Muhammad Firdaus, Ustaz Safri, Puan Nur Fatihah, Puan Rohani, Cik Chua dan guru-guru lain yang menjadi jurulatih sukan. Kalian semua sumber inspirasi saya. Seterusnya, kerjasama erat guru-guru pendidikan khas Puan Faizul Azni, Puan Nur Hanifah Nabila, Cik Nur Ayunisa Dirin dan pembantu pengurusan murid PPKI melatih murid dalam program pembangunan bakat murid PPKI. Kalian juga sumber inspirasi. Rakan-rakan dan murid yang dikasihi, dalam bidang akademik pula, kegigihan dan ketabahan rakan-rakan membimbing murid-murid sentiasa memotivasikan diri ini untuk terus berjuang menempuh cabaran. Jutaan terima kasih kepada Setiausaha Panitia Bahasa Melayu Puan Lim Yiming yang amat kental semangat juangnya, amat tinggi tahap kesabarannya dan amat gigih keazamannya dalam membantu saya dan Panitia Bahasa Melayu membimbing anak-anak didik tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indau untuk berjaya dalam SPM. Tepukkan sekali lagi untuk Puan Lim Yiming. Terima kasih Puan Lim kerana amat pantas dan amat cekap menyediakan berbagai-bagai set latihan untuk murid serta berkongsi begitu banyak nota dan latihan bahasa Melayu sejak hari pertama cikgu menjejakkan kaki ke sekolah ini. Sesungguhnya Cikgu Lim Yiming, anda sumber inspirasi saya. Terima kasih. Seterusnya, kepada ahli Panitia Bahasa Melayu saya, Puan Syazrah, Puan Fatimah Zahara, Puan Aziza, Puan Hasmaslina, Puan Roslin, Puan Nurul Ain, Puan Zaidatun Naim, Puan Syazwani, Puan Rohani, Encik Amiruddin, Cik Wan Noraini dan Cik Aifah Izzati. Terima kasih saya ucapkan atas segala jasa dan pengorbanan cikgu mendidik murid-murid dengan penuh kesabaran. Rakan-rakan dan murid-murid yang dikasihi, murid-murid perlu sedar bahawa guru-guru di sekolah ini begitu banyak berkorban demi kejayaan anda. Kegigihan guru-guru mengorbankan masa pada hari Sabtu mengadakan kelas tambahan untuk murid-murid tingkatan 5 dengan harapan ada sinar kejayaan amat mengagumkan saya. Cik Ashra sejarah, Cik Chua Hui Wen pendidikan seni visual, Puan Syazwani sains, Puan Rosmarina sains dan biologi, Puan Syarifah Farhana matematik dan matematik tambahan, Encik Rosaidi fizik, Puan Nur Syuhadawi bahasa Inggeris dan Puan Lim Yiming bahasa Melayu. Tidak dilupakan juga guru-guru yang berjaya membimbing anak-anak didik menyiapkan kerja khusus subjek SPM. Amat saya kagumi dan menjadi sumber inspirasi. Cik Chua Hui Wen pendidikan seni visual, Puan Nurul Ain grafik komunikasi teknikal, Puan Hasmaslina perniagaan dan Puan Roslin perakaunan berkorban masa, tenaga dan fikiran untuk membantu murid-murid tingkatan 5 mendapat grade A dalam subjek elektif yang penting ini. Buktinya, untuk setiap subjek ini pada setiap tahun akan ada murid yang memperoleh grade A dalam SPM. Beri tepukan gemuruh sekali lagi kepada mereka. Sumber inspirasi saya seterusnya, ketabahan guru-guru bidang bahasa membimbing murid agar mantap kefahaman bahasa mereka. Puan Pakia Lecumi, Puan Nur Syuhadawi,
Puan Truka Devi, Encik Jimmy dan Encik Zulfadli. Semoga kegigihan kalian berakhir dengan sinar warna-warna kejayaan. Seterusnya buat Cik Nur Ashraf, Ketua Panitia Sejarah yang mengharungi liku-liku perjuangan bersendirian, serta Puan Nur Fatihah dan Puan Nur Zaiha, Guru Pendidikan Moral SPM yang saban tahun berhadapan dengan anak-anak didik yang sukar berbahasa tetapi tetap gigih berusaha mencari pelbagai cara membimbing murid sehingga berjaya. Sesungguhnya ketabahan dan kegigihan kalian amat saya kagumi. Sama-sama kita doakan agar ada guru option sejarah yang hadir ke sekolah ini pada 2026. Seterusnya, bagi guru-guru RBT Reka Bentuk dan Teknologi, Puan Fatimah Zahara, Puan Nur Fatihah dan Puan Nur Hasmah, kejayaan kalian membimbing murid-murid menjayakan projek RBT amat saya kagumi dan turut menjadi sumber motivasi saya. Begitu juga bagi guru geografi, Puan Tan Lee Chuen dan Puan Rohani, kejayaan kalian membimbing anak-anak didik menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi bagi menghasilkan pelbagai model projek pembelajaran geografi amat saya kagumi. Terima kasih Puan Tan Lee Chuen atas sumbangan projek pembelajaran murid yang begitu indah menghiasi almari bahan bantu pembelajaran di pusat sumber sekolah. Tidak dilupakan juga guru-guru subjek pendidikan jasmani. Kehadiran kalian menceriakan hari anak-anak murid di sekolah ini. Seterusnya, buat guru-guru bidang STEM, Encik Muhammad Zamri, Encik Rosaidi, Encik Muhammad Firdaus, Encik Murali, Puan Syazwani, Puan Rosmarina, Puan Sharifah Farhana dan Puan Zaidatun Naim. Sesungguhnya, saya amat kagum akan kecemerlangan kalian menghasilkan 100% lulus bagi kelas yang diajar, malah grade A+ bagi subjek matematik dan sains. Kalian juga sumber inspirasi saya. Seterusnya, bagi guru-guru koperasi Empat Sahabat Sehati Sejiwa, Puan Fatimah Zahara, Puan Rosmarina, Puan Nurul Ain dan Puan Zaidatun Naim, gerak kerja kalian yang sistematik dan cemerlang sumber inspirasi saya. Seterusnya, jutaan terima kasih diucapkan kepada AJK Pusat Sumber Sekolah, Puan Nur Fatihah, Puan Nur Zaiha, Puan Rosmarina, Puan Tan Lee Chuen dan Encik Firdaus yang telah memberikan sumbangan secara langsung dan juga tidak langsung dalam program TVPSS sehingga SMK Taman Indah berjaya dalam pertandingan di peringkat negeri. Terima kasih juga khususnya kepada kaunselor Cik Tan Sushil yang banyak membantu saya menjayakan program kebajikan murid. Semoga kita dapat bersua lagi pada tahun 2026 bagi merealisasikan program Laman Minda Sihat. Kepada Cik Wan Noraini dan Cik Nur Aifa, ribuan terima kasih atas perkongsian idea kita sepanjang siri-siri PLC yang telah dilaksanakan. Semoga jalinan persahabatan kita berkekalan dan saya dapat terus menyemai khidmat saya sebagai sukarelawan membantu program Panitia Bahasa Melayu dan program TVPSS pada tahun 2026. Bagi rakan-rakan di bilik guru, saya pasti merindui keceriaan suasana di bilik guru, keceriaan potluck, perkongsian idea kita dan sesi-sesi perbincangan santai kita. Buat rakan-rakan AKP pula, ribuan terima kasih kepada Puan Siti Idayu dan Puan Nur Syamsidah yang membantu menguruskan dokumen persaraan saya. Terima kasih kepada Puan Nur Zalina dan tim PPKI yang menguruskan tempahan-tempahan cenderahati daripada saya. Terima kasih kepada Puan Siti Fauziah yang gigih mereza bahan latihan. Terima kasih kepada semua AKP yang membantu menjayakan program sekolah. Kepada Encik Nazri, pengawal keselamatan sekolah, ribuan terima kasih diucapkan atas segala khidmat bakti yang telah Encik Nazri berikan bagi pembinaan laluan nilam, Galeri Malaysia Madani, mengecat pusat sumber sekolah dan mengecat dewan sekolah. Murid-murid yang cikgu kasihi, sudah jelas terbukti guru-guru di SMK Taman Indah ini semua amat dedikasi.
Jadi bagi murid-murid tingkatan 4 tahun ini pada 2026, sematkan azam di hati untuk memperbaiki segala kesilapan anda pada tahun ini. Di SMK Taman Indah, prinsip untuk berjaya mudah sahaja. Fokus dalam kelas, dengar dengan teliti segala pengajaran guru, disiplinkan diri anda, hadir ke kelas tambahan, rajinkan diri membuat semua latihan, jauhi diri daripada bibit-bibit percintaan. Yakinlah pada akhir perjalanan ini pasti ada sinar kejayaan. Bagi murid-murid 5 sains, mana 5 sains? Dan 5 PSB 1 ada datang tak? Okey, terima kasih. Terima kasih atas segala kenangan indah yang telah kita ukir bersama. Terima kasih kerana begitu gigih dan rajin membuat latihan, terutamanya latihan penulisan karangan. Bagi murid-murid 5 perakaunan ada, dan 5 PSB 2 yang rajin hadir ke kelas Permata Pintar. Semoga kegigihan anda terbalas dengan keputusan SPM yang cemerlang. Buat murid-murid tingkatan 5, teruskan berdoa agar anda semua memperoleh keputusan SPM yang cemerlang. Pastikan anda memohon untuk sambung pengajian selepas SPM dan peka akan tarikh tutup permohonan UPU online yang akan dimaklumkan dan dikongsikan oleh kaunselor sekolah. Bagi pengawas pusat sumber yang cikgu kasihi dan kru TV PSS yang cikgu kasihi, khususnya Lee Sun Kai, Terence, Sorobin, Ariana Nadia dan Nur Alisha Maisara, ribuan terima kasih cikgu ucapkan kerana begitu komited menjalankan tugas. Cikgu doakan pusat sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah terus cemerlang. Buat ahli keluarga saya, kekanda dan anak-anak tercinta, terima kasih menjadi pendengar yang setia akan 1001 cerita suka dan duka, kisah-kisah cabaran dalam mengharungi dunia pendidikan. Rakan-rakan yang dikasihi, akhir kalam saya ingin memohon jutaan maaf atas segala kesilapan dan keterlanjuran, tutur kata maupun perbuatan saya yang pernah menyinggung perasaan pentadbir, rakan-rakan guru dan AKP sepanjang saya berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Maafkan saya kerana ada ketika dan waktunya nada saya tegas tak kala berbicara. Bukan bertujuan untuk menggores kelukaan, tetapi mempertahankan sekelumit kebenaran. Maafkan saya atas personaliti saya yang ada waktu-waktunya kurang mesra, kerana perwatakan saya memang insan yang serius sejak remaja lantaran terlalu banyak yang difikirkan di minda. Begitu juga buat semua murid, maaf zahir batin seandainya semasa cikgu mengajar anda ada kata-kata cikgu maupun perbuatan cikgu yang tidak anda senangi. Terima kasih kepada anak-anak didik, bekas anak didik saya, bekas anak murid di sini yang datang dan hadir pada hari ini. Buat semua rakan yang ada menghantar mesej-mesej dan info ke Telegram peribadi saya, mohon jangan padam dahulu semua mesej tersebut kerana saya masih perlukan semua info itu untuk di majalah sekolah. Jadi tolong jangan padam dahulu ya. Akhir kata, saya mendoakan agar warga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah terus maju dan cemerlang bawah kepimpinan tahun 2026 dan tahun-tahun yang mendatang. Semoga Tuhan memberkati kehidupan rakan-rakan dan murid-murid sekalian dengan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan terus cemerlang dalam kehidupan. Segala kenangan saya di SMK Taman Indah tetap mekar mewangi, kekal abadi, terukir teguh di sanubari. Kecintaan saya terhadap dunia pendidikan akan tetap bersemadi di sudut hati.
Harum aroma mawar merah indah berseri di sudut taman. Kenangan bersama terakam indah, terukir abadi dalam kenangan. Di sudut taman indah berseri, tumbuh tepian pucuk pegaga. Izinkan saya mengundur diri, jasa rakan tidak terlupa. Mawar merah semerbak baunya, cantik berseri hiasan taman. Terima kasih sahabat atas segalanya. Moga kebahagiaan milik kalian. Sekian, saya mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.